Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hormat Datuk Yang Di-Pertua, saya mengucap terima kasih pada Ibu Mat Datuk yang mengizinkan saya untuk memulakan pembahasan atas usul menjunjung kasih. Saya juga ikut menyatakan terima kasih dan menjunjung kasih atas kenang dari Paduka Baginda Yang Agung untuk menyampaikan titah ucapan rasa kerajaan dalam pembukaan sidang Parlimen, sidang Dewan Rakyat dan sidang Parlimen yang telah berlangsung sehari kemarin. Saya telah meneliti ucapan ini dan saya dapati kerajaan coba untuk menyeret Yang Di-Pertuan Agong untuk ikut bersama dalam isu-isu yang sebenarnya belum nyata dan belum jelas dan belum dibuktikan kebenaran tentang isu-isu yang dibangkitkan itu. Dan ini amat saya kesali. Sebagai seorang raja berperlembagaan yang menjadi payung rakyat bernaung, sepatutnya tidaklah dibawa terseret dalam isu-isu yang belum jelas. Saya ingat pada waktu ini amalnya mengenai dengan penangkapan yang terakhir di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri atau ISA. Sebelum saya melanjutkan ucapan saya ingin memulakan ucapan ini dengan baca 2 potong ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardh wa nuriya fir'auna wa haman wa junudahuma inhum ma kanu yahzarun. Ayat 5 dan 6 dari surah Al-Qasas. Ia memberi arti dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hendak mengurniakan nikmat kepada orang-orang yang telah ditindas di bumi ini, terojok kepada bumi Mesir, di mana kaum Nabi Musa, Bani Israel, ditindas oleh Fir'aun begitu lama. Dan kami hendak menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dan menjadikan mereka sebagai pewaris-pewaris. Dan kami akan memberikan pengukuhan kepada mereka di bumi Mesir dalam konteks pada waktu itu. Dan kami hendak memperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman, yaitu Perdana Menteri Fir'aun, dan tentera-tentera mereka berdua dari kalangan mereka, apa yang mereka sangat takuti dan bimbangi, yaitulah kejatuhan mereka. Kebimbangan inilah yang membawa Fir'aun dan Haman dan tentera-tentera mereka tindak semakin kejam dan semakin zalim, menindas rakyat. Tetapi akhirnya ketentuan Allah bahwa mereka itu akan jatuh, maka jatuhlah juga. Ini ada yang beri Mak Raum.
pergi jalan. Saya baru membaca ayat Quran, dia nak tanya ayat Quran. Saya ini menjalankan peraturan musola. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Muhammad Uda Pendang, dan terima kasih Datuk Yang Pertua. Dalam awal ucapan yang Berhormat Datuk tadi menyebutkan bahawa raja cuba diseret dan ada lagi ayat yang disebutkan tu, saya melihat dan bila dibaca ayat Quran tadi menyatakan bahawa pemerintah dan juga Hamam Perdana Menteri akan dijatuhkan oleh kerana sikap dan juga kezaliman. Jadi bila dikaitkan apa yang disebut di peringkat awal, walaupun menjunjung kasih tapi seolah-olah mempertikaikan ucapan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Kebetulan pula Agong sekarang ni raja saya. Jadi saya bangun nak bertanya kepada Yang Berhormat Datuk, adakah ini menunjukkan bahawa ketaat-setiaan kepada raja berperlembagaan, dan raja pula adalah merupakan kepala agama di peringkat negeri dan juga di peringkat pusat? Saya rasa adalah tepat bagi yang di-Pertuan Agong dan juga mana-mana raja melihat soal-soal keagamaan ini adalah soal-soal yang harus mereka memberikan input yang jelas supaya negara tidak jatuh ke kancah yang buruk. Saya ingin dapat penjelasan daripada Yang Berhormat Datuk. Apakah sikap Datuk apabila membacakan, Yang Berhormat apabila membacakan ayat Al-Quran tadi, akan jatuhlah negara itu, pemerintah dan hamamnya. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Yang Pertua, ARA tidak perlu mempersoalkan kesetiaan saya kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong bukan hanya raja kepada Arau, tapi raja kepada kita semua dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebab itulah saya tidak mahu ucapan yang terbit dari mulut yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong itu dicemari dengan sogokan-sogokan oleh Barisan Nasional mengenai isu-isu yang tidak pasti dan tidak jelas dan penuh dengan kekaburan. Ucapan itu adalah ucapan kerajaan. Aramangan. Saya ingat saya dah bagi peluang pada dia tadi. Dan saya fikir dia perlu dengar dan ikuti ucapan saya selanjutnya. Peluang telah diberikan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Bila Yang Berhormat Datuk menyebutkan tadi bahawa ucapan Tuanku dicemari, berarti kewibawaan kepada yang memberi ucapan itu dipertikaikan. Dan kalau kewibawaan dipertikaikan, kedudukannya juga dipertikaikan, dan penghormatan kita kepada ucapan yang dibawa di Dewan Yang Mulia ini seolah-olah bahawa kita tidak menerima ia sebagai satu perintah daripada raja yang memerintah. Jadi saya dengar tadi berbelit-belit penjelasannya, Mak Tok. Saya sendiri tak faham. Terima kasih.